Di dalam BE dia tak ada rahsia. Rahsia dia satu je. Betul-betul rahsia tu. Rajin. Itu je. Satu. Yang kedua adalah sentiasa bertindak. Kena jangan berfikir terlalu panjang dan terlalu banyak. Sebab fikiran yang terlalu banyak akan mengganggu perjalanan. Sebab you fikir banyak sangat. Jadi fikir untuk belajar tu boleh, fikir untuk berjaya tu boleh, tapi fikir banyak dengan halangan tu dia akan mengganggu perjalanan kita seterusnya. Jadi bertindak, rajinlah untuk bertindak, pasti mencapai kejayaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah event. Event adalah satu sumber inspirasi pada diri saya. Event adalah tempat pendidikan. Event adalah tempat ilmu, gedung ilmu. Jadi maksudnya tadi, saya tak ada pilihan untuk lebih maju. Kalau saya duduk di rumah tak pergi ikut event, dia tak akan berkembang. Jadi saya kena kembangkan dia, besarkan dia. Jadi kena bawa bermatlamat, bawa rangkaian sebanyak mungkin daripada Sarawak ke event kita yang seterusnya, iaitu BE Camp. Satu lagi BE Legend, BE Convention. Itu dah antara event yang kita boleh borrow power dengan sebab environment yang positif. Jadi environment yang positif seperti hari ini yang kita hadir hari ini adalah environment yang cukup merangsang. Ilmu yang saya dapat hari ini adalah ilmu yang kali keberapa, tetapi saya tak jemu mendengar. Maksudnya ilmu tu lain orang, lainlah pengalaman. Jadi disitulah menjadi inspirasi pada saya untuk perjalanan yang akan datang. Pantas atau lambat bergantung kerajinan. Okay.